the journey? Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. Mesti korang semua wondering kan, kenapa ramai yang menyanjungi mendiang Pope Francis, termasuk pemimpin tertinggi di Malaysia. Cerita apa ni weh? Two Popes. Bergenre komedi drama tahun 2019. Mengisahkan tentang dua pemimpin tertinggi Katolik, iaitu Pope Benedict XVI dan Pope Francis yang mempunyai karakter dan pemikiran yang berbeza. Pope Benedict ni someone yang sangat konservatif dan cuba untuk mengekalkan tradisi gereja beratus ribu tahun dahulu, dan Pope Francis pula sangat terbuka dan a funny person. So korang rasa berjayakah mereka berdua ni dapat memutuskan kata sepakat despite of dua-dua ni ada perbezaan yang sangat ketara? Iaitu korang kena tengok sendiri, okay? Honestly, before this, aku tak ambil pot sangat tentang Pope, dia punya pilihan raya dan hierarki dalam gereja Kristian Katolik ni. But ada layan movie macam Angel and Demon lakonan Tom Hanks, so the idea tu adalah sikit. But since kematian Pope Francis pada 21 April yang lepas, media di dunia banyak fokus tentang sosok pemimpin tertinggi agama ini. And aku mula start buat research why he's so special, sampai ramai pemimpin di Malaysia termasuk yang beragama Islam memberi ucapan hormat takziah sempena kematian beliau. And this movie banyak menjawab persoalan aku tentang Pope Francis atau nama sebenar beliau George Mario Bergoglio, merupakan someone yang agak special. Pandangan beliau tentang dunia, tentang agama, tentang isu semasa dan masa lampau beliau yang agak keras sewaktu negara beliau Argentina sedang berlaku krisis perang. Beliau lantang bersuara tentang isu semasa, isu kemiskinan, even tentang rakyat Palestin sekali. Dan beliau juga merapatkan jurang antara rakyat dengan institusi gereja. Sewaktu menjadi Pope, beliau banyak melakukan perubahan dan revolusi, tidak hanya duduk di Vatican City, malah beliau banyak terbang ke negara miskin di dunia. Dan boleh cakap, even though beliau berada di kedudukan paling tinggi, namun segala allowance, gaji semua dikembalikan kepada kebajikan. Kehidupan beliau hanya sederhana dan tinggal di bilik yang kecil, compare dengan Pope yang sebelum ini. Dan kita boleh ambil iktibar, with great power come a great responsibility, dan Pope Francis ni menggunakan kedudukan dan kuasa di jalan yang betul. So lepas ni kita tengok siapakah yang akan menjadi Pope yang seterusnya selepas Pope Francis. Dan aku rasa tanda arah yang diletakkan oleh Pope Francis ni agak tinggilah untuk diikut dan disambung legasi beliau. Overall aku enjoy this film. Rating aku bagi 8.5/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.